Bila dengar Imam Mahdi dah dibai'ah, pergilah join Imam Mahdi walaupun merangkak atas salji. Itu hadis Nabi SAW. Panji-panji hitam timur dia sebut, panji hitam. Panji hitam tu bukan maksudnya keluar bendera hitam tu, bukan. Bukan masuk ke tu. Lalu tu semua orang boleh menyamak pegang panji hitam tu. Bukan macam tu. Jadi panji hitam ni ada maksud yang lain. Ada maksud yang lain. Mungkin mereka pegang juga panji hitam, tapi bukan panji hitam yang kita buat sendiri tu. Bila kita dengar Imam Mahdi keluar dari timur, timur tu ulama bahas di mana timur tu? Sebahagian mengatakan timur sebelah kita, Brunei, Malaysia, Indonesia ni timur. Yang akan keluar tentang Imam Mahdi. Wallahu alam. Ini kajian ulama-ulama. Wallahu alam. Satu ulama banyak turun di tempat kita. Ini kajian saja. Nak tolak boleh, nak terima pun boleh. Ada yang mengatakan timur bukan kita, timur tempat lain. Tak apalah. Itu kajian. Di sini dia sebut rukun Hajar Aswad. Dia panggil Hajar Aswad tu kita tepat, negara kita tepat, Hajar Aswad. Jadi wallahu alam. Wallahu alam, tak tahu. Dan Nabi kata bila dengar panji hitam keluar dari timur, pergilah, joinlah mereka, kerana bersama mereka pemimpin yang dilantik oleh Allah, Al-Mahdi. Al-Mahdi Al-Mahdi itu ada tentera dia. Dia panggil panji hitam dari timur. Allah alam. Jadi itu kajian saja. Ulama nak terima boleh, tak terima pun boleh, tak ada masalah apa. Dalam ilmu Allah dah mengetahui sama ada saya berjaya menyampaikan kuliah saya, contoh malam esok di Taman Tun Sardun. Dalam perkiraan saya akan pergi ke kuliah pada malam esok untuk menyampaikan kuliah, untuk menyampaikan ceramah. Tetapi dalam ilmu Allah, tiba-tiba Allah mentakdirkan saya demam. Bila Allah takdirkan saya demam, esok sampai ke tak sampai? Esok tak sampai sebab demam. Tetapi ilmu dan pengetahuan tentang demam sekarang tak ada dengan saya. Saya tak boleh telefon awal-awal dekat Taman Tun Sardun mengikut perkiraan qada dan qadar Allah ni, esok ni saya demam, jadi saya tak dapat datang esok. Boleh tak Basri? Tak boleh. Sekalipun demikian, kita hanya bercakap pada hal-hal yang terhad. Contoh, sekiranya berlaku beberapa kemungkinan. Contoh, malam ni hujan lebat dan saya balik ke rumah saya di Relau dalam keadaan meredah hujan lebat. Tiba-tiba naik ke rumah, saya rasa nak demam, sakit kepala yang bersangatan. Jadi pagi esok pun, lepas subuh pun rasa yang sama. Jadi saya pun telefon, melihat kepada keadaan saya yang demam teruk, sakit kepala teruk ni, saya rasa tak dapat hadir malam ni. Takat tu saja. Tu pun kalau demam berterusan. Kalau demam okey, makan Panadol, boleh pi ke tak boleh pi? Boleh pi, belum tentu lagi. Sebab ilmu kita terhad. Tu dari sudut ilmu. Kalau dari sudut kudrah, kita ada upaya, kita ada kekuatan, hari tu sihat, tak ada masalah. Tiba-tiba turun, start motor, mampu, bawa motor mampu. Itu kudrat kita. Sampai tengah jalan, motor mampus. Macam mana? Enjin rosak, enjin punah, ataupun tayar bocor. Kita memang berkudrat bawa motor masa tu, tapi kudrat Allah, kekuasaan Allah melebihi terhadap motosikal kita. Akhirnya dia rosakkan motosikal saya, dia bocorkan tayar saya, menyebabkan saya tak dapat hadir dan tak dapat sampai, walaupun saya sendiri sihat. Baik, yang ketiga, dari sudut iradah. Iradah berkehendak. Memang malam esok tu saya confirm nak pergi sampaikan kuliah dan ceramah ke Taman Tun Sardun. Kehendak saya ada, kekuatan saya tinggi. Tetapi tiba-tiba pukul 5 isteri ajak beli barang dapur di Tesco ataupun Giant. Tiba-tiba pergi Tesco, tiba-tiba pergi Giant, jadi galik Allah bagi lupa, tengok jam pukul 7. Pukul 7 dah. Macam mana aku boleh lupa hari ni ada kuliah? Tak ada dah. Akhirnya tak ada, hello, saya tak dapat hadir, tak ingat pula hari ni ada kuliah. Kita ada iradah, ada kehendak, tapi Allah bagi lupa hari itu. Sebab kekuatan kita, ilmu kita, kehendak kita terbatas. Berbeza dengan kehendak, ilmu dan kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan qada dan qadar. Setakat ni boleh faham tak? Ke pening lagi? Ni macam mana? Okey, baik. Sekarang saya nak pergi kepada yang ketiga, iaitu pentakrifan. Takrif bagi qada dan takrif bagi qadar. Dengan bahasa yang mudah, takrif qada ini ialah segala penentuan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala penentuan,
segala perancangan, segala pengetahuan Allah Subhanahu wa taala sama ada terhadap sesuatu yang sebelumnya berlaku ataupun perkara yang sedang berlaku ataupun perkara yang akan berlaku, semuanya berada di dalam ketentuan ilmu dan pengetahuan Allah. Dengan kata lain, dia lebih bersifat kalau dengan nisbah manusia sebagai teori, sebagai perancangan, sebagai agenda, sebagai tentatif semata-mata. Tapi hak sebelum tu pun Allah dah tahu, yang akan berlaku pun Allah tahu. Manakala qadar ialah pelaksanaan, mewujudkan, mengadakan. Dengan bahasa mudah bagi manusia, kalau tadi teori, praktikal tu pun berlangsung. Allah mengadakan, Allah mewujudkanlah ketentuan-ketentuan dalam ilmu-ilmu dan pengetahuan dia sebelum ini. Boleh faham tak? Maksudnya qada tu kalau nisbah manusia teori, qadar tu ialah pelaksanaan bagi teori tersebut. Dengan bahasa mudah, qada itu ialah perancangan, qadar itu ialah pelaksanaan bagi perancangan tersebut. Baik, sebagai contoh, dalam qada Allah di masa yang lampau, ilmu Allah yang azali, Allah berkehendak menciptakan seorang manusia yang bila lahir, dia dinamakan oleh ibu dan bapa dia sebagai Zaid. Contoh, bapa dia nama Muhammad, ibu dia nama Fatimah. Bila keluar saja anak dia, bapa dia letak nama Zaid. Dia pula lahir contoh bulan Ramadan, hari bulan 17, tahun 2000. Rupa berkulit hitam manis. Dalam ilmu Allah, sebelum zahir ini dinyatakan dan dizahirkan ke bumi, hak duduk kekal dengan ilmu Allah, itu adalah qada. Benda yang Allah rancang akan mengeluarkan manusia sebagaimana sifat-sifat tadi. Tak jadi lagi di alam sebenar, tak jadi lagi di alam nyata. Bila qadar Allah itu berlangsung, maka sebagaimana tarikh tadi, 17 Ramadan tahun 2000 pukul sekian-sekian, beranaklah mak dia yang nama Fatimah tadi, lalu menamakan anak tersebut sebagai Zaid. Sifat dia hitam manis sebagai contoh. Bila pelaksanaan qada Allah sudah berlangsung, pelaksanaan qada Allah sudah berlaku, itulah yang dinamakan qadar. Jadi qada yang dalam ilmu Allah, qadar telah mewujudkan dan menzahirkan apa yang diilmukan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi. Bahasa yang mudah, di sini ada khilaf di antara ulama, terutamanya ulama-ulama di kalangan ahli sunnah wal jamaah sendiri. Ada di kalangan ulama ahli sunnah mentakrifkan qada itu sebagai qadar dan qadar itu sebagai qada. Makna dia sama ni. Cuma qada yang kita takrif tadi qadar bagi pendapat mereka. Qadar yang kita takrif tadi qada bagi pendapat mereka. Cara-cara, teorinya, praktikalnya tetap sama. Cuma perbezaan dari sudut menamakan. Sama ada yang ini qada, yang ini qadar, ataupun yang ini qadar, yang ini qada. Basri kalau dah tulis cuma tukar saja. Pendapat hak lagi sebelum ni, dia hak Basri tulis makna qada tadi, dia kata qadar, hak dia kata, kita kata qadar tu, dia kata qada. Jadi tak ada permasalahan bab ini. Cuma khilaf dari sudut pengistilahan pentakrifan. Baik. Bila habis di situ, sekarang bagaimana yang sebenarnya? Bagaimana yang sebetulnya cara kita nak menjalani keimanan dalam bentuk beriman kepada qada dan qadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita wajib beriman dengan menilik dan melihat kepada dua benda tadi. Bagaimana nak beriman kepada qada dan bagaimana kita nak beriman kepada qadar. Cara kita nak beriman kepada qada ialah kita kena percaya, kita kena yakin, kita kena mengimani, kita kena mengakidahi apa? Bahawa di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan teras tiga sifat tadi, dengan ilmu dia, dengan kudrat dia, dengan iradat dia, Allah ni kita beriman telah merancang. Telah ada agenda, telah ada tentatif, telah ada ketentuan yang Allah telah tetapkan di sisi ilmu dia untuk melakukan sesuatu perkara. Dan kita juga wajib mengimani dalam konteks yang kedua, beriman dan percaya bahawa Allah ini mewujudkan, Allah ini mengadakan, Allah ini menzahirkan, dengan bahasa moden memanifestasikan
setiap perkara-perkara yang diagendakan, setiap perkara-perkara yang ditentukan, setiap perkara yang dirancang dalam bentuk pelaksanaan. Itu cara kita nak beriman dengan qada dan cara kita nak beriman dengan qadar. Tetapi dalam perbahasan Imam Baijuri dalam hasyiah dia, Imam Baijuri dalam hasyiah dia telah berkata, ini hal-hal yang berkaitan dengan furu' ataupun ranting berkenaan qada dan qadar. Apa kata Imam Baijuri? Imam Baijuri berkata, tidak menjadi keharusan. Maksud di sini tidak harus seseorang itu menggunakan hujjah, tidak harus seseorang itu menggunakan dalil, tidak harus seseorang itu bergantung kepada hujjah qada dan qadar sebelum terjadi sesuatu perkara dengan beralasan dia nak melakukan perkara tersebut. Ayat itu nampak pening, bahasa yang mudah, tidak harus. Dengan bahasa yang mudah, tidak boleh kita ni nak berhujjah dengan hujjah qada dan qadar sebelum berlaku sesuatu perkara dengan alasan kita nak buat perkara tersebut. Contoh, kita hari ini ada niat nak berzina. Kita ada niat nak berzina tapi tak berzina lagi, ada niat saja. Tiba-tiba sebelum terjadi perzinaan, kita bagi tahu dekat sahabat kita bagi tahu dekat kawan kita, aku rasa hari ini Allah mentakdirkan aku berzina. Padahal kita tak berzina lagi. Kita ada niat nak berzina, tapi sebelum pergi berzina, kita cakap kat kawan kita, aku rasa hari ini Allah mentakdirkan aku berzina. Kita berhujah dengan hujah qada dan qadar sebelum perkara itu berlaku dengan alasan kita nak buat benda tu. Tak harus, tak boleh sama sekali. Kemudian kita pun pergi berzina dengan hujah tadi, tak boleh sama sekali. Ataupun kita ada niat nak minum arak, benda minum tak terjadi lagi, perlakuan minum tak terjadi lagi. Tiba-tiba kata dekat ibu dan ayah kita, ayah, saya rasa hari ini Allah mentakdirkan saya ni minum arak. Padahal benda itu tak berlaku lagi, kita hujah dengan qada dan qadar dengan alasan kita nak pergi minum arak. Maka tak harus, tak boleh basri. Nak berhujah sebelum jadi benda tu dengan guna hukum qada dan qadar. Manakala dalam bab yang kedua dia menyebut diharamkan sama sekali. Bila haram, kita buat benda ni dianggap berdosa besar. Sekiranya kita berhujah dengan qada dan qadar, yang mana qada dan qadar tersebut telah pun berlaku, telah pun berlangsung, telah pun terjadi, dengan alasan kita ni nak mengelakkan diri daripada dikenakan sesuatu hukuman. Ini haram, berdosa besar kita berhujah guna qada dan qadar, walhal benda tu bukan macam tadi sebelum. Kita ni nak guna hujah qada dan qadar, benda tu dah berlaku, benda tu dah lepas, dengan alasan kita nak mengelak daripada dikenakan hukuman. Contoh, kita kata negara kita dah melakukan hukuman hudud dan kita telah disabitkan berzina. Bila kita ditangkap berzina, benda tu dah berlangsung atau belum? Benda tu dah berlangsung, benda tu dah berlaku, sabit dah kita berzina dengan mana-mana perempuan. Tiba-tiba bila nak dijatuhkan hukuman, kalau kita tak kahwin lagi, hukuman sebat. Kalau dah kahwin, hukuman rejam. Tiba-tiba sebelum orang nak hukum kita tu, kita pun berhujah dengan qada dan qadar. Nak salahkan aku macam mana? Dah memang takdir Allah. Allah nak aku berzina, aku tak salah. Yang salah Allah lah yang menetapkan dan mentakdirkan aku berzina. Dia pergi guna hujah qada dan qadar, kemudian dia tarik lagi sekali nama Allah atas alasan nak mengelakkan dia ni daripada dikenakan hukuman sebat bagi yang belum kahwin, nak mengelak dia ni dikenakan hukuman rejam bagi yang dah kahwin. Nak buat macam mana? Dah takdir Allah. Allah menentukan aku berzina, bukan salah aku, bukan kehendak aku. Allah berkehendak demikian. Dia sabit dengan qada dan qadar, dan dia sabit atas nama Allah pula. Ini haram asli. Ataupun konteks contoh yang kedua macam yang pertama, bila dia ditangkap kerana meminum arak. Jadi bila nak dijatuhkan hukuman sebab, dia pun guna hujah yang sama ni.
Dan Allah takdirkan aku ni minum arak. Jadi bukan salah aku, bukan salah aku. Jadi dah dalam ilmu Allah takdir dia tu nak aku ni jadi minum arak. Dia guna hujah qada dan qadar dan dia kaitkan dengan nama Allah sekali. Jadi hukum dia berdosa besar, hukum dia haram di sisi agama. Baik. Kalau kita melihat kepada kedua-dua contoh tadi, jadi di sini dapat kita katakan bahawa sama sekali kita tidak diharuskan untuk berhujah dengan konteks yang pertama dan lagi-lagilah haram untuk berhujah dalam konteks yang kedua tadi. Jadi Imam Baijuri dalam bab ketiga perbahasan ini dia kata diharuskan, dibolehkan, diizinkan untuk berhujah dengan hujah qada dan qadar semata-mata untuk mengelakkan cercaan orang ramai terhadap kita. Maknanya ada waktu-waktu tertentu dibolehkan, diharuskan, diizinkan kita nak guna hujah qada dan qadar semata-mata nak elak orang lain ni cerca kita, kata sesuatu yang tidak menyenangkan hati kita. Sebagai contoh, kita mempunyai seorang anak yang mungkin taraf dia seorang mahasiswa, dan anak ini belajar, memang dah dia belajar bersungguh-sungguh, tak pernah tinggal kuliah, berjaga siang dan malam, banyak berdoa, banyak tuition, banyak buat latihan. Tiba-tiba peperiksaan akhir tahun dia menemui kegagalan, bukan kejayaan. Tiba-tiba sebab kegagalan yang dia dapat, ibu bapa duk marah ke dia, ahli keluarga duk marah ke dia, adik-beradik duk caci dia, duk hina dia. Hang ni belajar macam mana? Waktu tu kalau dia guna hujah, aku dah belajar sungguh-sungguh, aku dah pergi tuition, aku buat tu, aku buat ni, berdoa dah banyak, tahajud dah banyak, minta Allah banyak, tapi dah takdir Allah, aku ni gagal, nak buat macam mana? Yang itu diharuskan, tak jadi masalah untuk mengelakkan cercaan. Tu anak yang besar, anak yang kecil, macam UPSR baru ni, dia dah bersungguh macam mahasiswa konteks pertama, tapi takdir dia ayah nak 5A, dia dapat 3A 2B contoh. Jadi ayah duk marah, tuition dah ni, tapi dapat 3A 2B. Dia boleh kata nak buat macam mana ayah, saya dah bersungguh, saya dah berusaha buat semua sekali, tapi takdir Allah 3A 2B, tak jadi masalah. Diizinkan dan diharuskan dalam konteks ini untuk menolak penghinaan dan cercaan daripada orang lain. Jadi bagaimana kita boleh menggunakan dalil ini? Ada dalil hadis daripada Rasulullah SAW berhujjah dengan dalil ini. Kenapa dia diizinkan, kenapa dia dibolehkan, kenapa dia diharuskan? Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan. Kita belajar hari itu pasal hadis, bila sebut Asy-Syaikhan, dia merujuk Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis tersebut Rasulullah menceritakan suatu hari roh Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan roh Nabi Musa alaihissalam. Lalu bila bertemu roh Nabi Adam dengan Nabi Musa alaihissalam bertanyakan kepada roh Nabi Adam, "Wahai Nabi Allah Adam, sesungguhnya kamu ini bapa kepada segala manusia, tetapi disebabkan oleh keingkaran kamu terhadap Allah lah, kerana kamu melanggar perintah Allah, makan pohon terlarang di dalam syurga, menyebabkan semua keturunan manusia ini dihalau oleh Allah daripada mendiami syurga." Lalu dibalas oleh roh Nabi Adam dengan jawapan, "Wahai Nabi Allah Musa, sesungguhnya Allah telah memberikan kelebihan dan keistimewaan kepada kamu, yaitu seorang Nabi yang boleh berbicara, boleh bercakap langsung terus dengan Allah, dan dia juga menganugerahkan dan memberikan kepada kamu dalam bentuk kurniaan kitab Taurat. Tetapi kenapa hari ini kamu mencemooh? Kenapa hari ini kamu mencerca atas perbuatanku yang sememangnya dia adalah kehendak Allah sebelum dia menciptakan aku 40,000 tahun sebelumnya?" Maksudnya dengan bahasa yang mudah, memanglah jadi dalam ilmu dan kehendak Allah nak mengeluarkan Adam daripada syurga dengan beberapa sebab 40,000 tahun sebelum dia buat Nabi Adam lagi. Jadi lalu Rasulullah bersabda kepada sahabatnya dengan jawapan-jawapan tersebut,
maka jawapan yang diberikan oleh roh Nabi Adam AS mematahkan hujah roh Nabi Musa AS. Maksudnya dia berhujah atas dasar tadilah. Sebab sebelum buat aku pun 40,000 tahun sebelum tu dalam ilmu dan kehendak Allah, memang Allah akan mengeluarkan aku daripada syurga dengan beberapa sebab. Jadi bolehlah kita guna atas sebab kita dah berusaha bersungguh, tiba-tiba orang caci kita, orang marah kita, kita boleh kata dah takdir Allah, tak dapat nak buat macam mana. Kecuali kita tak belajar, duduk tidur, konten sekolah, tapi nak guna hujah tu memang tak betul. Jadi hujah ini samalah seperti peribahasa yang orang tua selalu sebut, rezeki secupak tak akan jadi segantang. Rezeki secupak tak akan jadi segantang benar-benar berlaku dan boleh diterima sekiranya kita dah memang berusaha. Katakanlah hari-hari kita menjual pasar malam. Menjual di pasar malam, bukan jual pasar malam. Menjual di pasar malam, kita kata rate purata keuntungan kita RM100 semalaman. Hari ni 100, esok 100, lusa 100, tiba-tiba satu hari tu dapat 50. Kita menjual macam biasa saja. Tapi bila balik isteri tanya, bang, pasal apa malam ni kurang 50? Nak buat macam mana? Meniaga dah macam biasa, panggil orang main beli macam biasa. Tapi itulah kata orang tua, rezeki secupak tak jadi segantang, takdir dia 50. Kita boleh berhujah dengan demikian bila kita dah buat sebagaimana yang sepatutnya, sebagaimana yang biasa. Tiba-tiba kalau malam tu duduk diam saja, siapa nak beli, siapa tak boleh beli, tak boleh beli, RM50 sungguhlah. Ataupun orang tu malas nak bekerja, mak gerak bangun pergi sawah, mak gerak bangun pergi kebun. Alamak, kalau saya bangun pun rezeki secupak tak jadi segantang dah. Nah, kalau berdalih sebelum buat kerja, berdalih sebelum melakukan sesuatu aktiviti, memang tak boleh terus. Salah menggunakan hujah tersebut. Baik, setakat ni macam mana? Basri boleh faham? Okey. Sekarang kita pergi yang ke seterusnya, iaitu tentang pembahagian takdir. Jadi saya lebih suka memilih pendapat seorang imam daripada mazhab Syafi'i, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tentang pembahagian takdir. Imam Nawawi membahagikan takdir kepada 4 bahagian. Yang pertama ialah takdir yang terkait dan tersifat dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala secara hakikat. Maksudnya takdir yang pertama yang terlibat dan terkait dengan ilmu Allah ini, tidak ada seorang pun, tidak ada satu makhluk pun yang mampu mengetahui tentang hakikat takdir ilmu Allah ini, kecuali hanyalah semata-mata zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak dibukakan kepada sesiapa pun, hatta malaikat yang paling dekat dengan dia. Itu adalah hak mutlak milik Allah. Itu tak ada siapa tahu, hanya ilmu Allah saja yang mengetahui tentang hakikat sifat dia. Pembahagian yang kedua ialah takdir Allah yang tercatat pada Lauhil Mahfuz. Takdir Allah yang ada di dalam Lauh Al-Mahfuz. Jadi sebagaimana yang diceritakan dan diriwayatkan oleh para ulama, takdir manusia yang Allah catatkan di Lauh Mahfuz, ada sebahagian daripada makhluk-makhluk ciptaan Allah yang memang mengetahuinya. Contoh, qalam makhluk ke Allah? Qalam tu makhluk, dakwah tu makhluk, Lauhil Mahfuz tu makhluk. Jadi mereka lah yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat segala qada-qada dan qadar yang bakal berlaku. Jadi otomatik qalam yang tulis, qalam tahu apa yang dia tulis. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun tu dakwah bagi qalam. Dakwah tahu apa yang ditulis oleh qalam. Lauh dia yang menadah setiap tulisan yang mengandungi qada dan qadar. Maksudnya 3 makhluk awal ni dah tahu apa yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfuz melalui qalam dia tadi. Malaikat Jibril pun dibenarkan untuk melihat Lauhil Mahfuz. Jadi inilah yang disebut takdir dan qada yang ada dalam Lauhil Mahfuz di dalam surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah menyebut yamhullahu ma yasha wa yusabbit wa indahu ilmul kitab.
Allah lah yang berupaya menghapuskan segala sesuatu, dan Allah lah yang berupaya menetapkan segala sesuatu. Allah boleh hapuskan sesuatu mengikut yang dia nak, dan Allah boleh menetapkan sesuatu mengikut yang dia kehendaki. Wa indahu, dan di sisinya, ilmu kitab, ibu segala kitab, ilmu segala pengetahuan. Jadi ilmu daripada sudut ini, kadang-kadang Allah mentakdirkan dan mengqadakkan sesuatu pada kita, tiba-tiba satu masa Allah nak hapuskan qadak dan takdir tersebut. Allah boleh buat atau tidak? Allah boleh buat. Contoh, pada hari ini Allah mentakdirkan benda lain, Allah nak hapus, Allah nak takdirkan benda lain, tak ada masalah bagi Allah. Allah boleh menghilangkan, menghapuskan, dan Allah boleh menetapkan. Kalau dah dia tetap benda tu, dia nak on dengan benda tu pun tak ada masalah. Kalau dia rasa nak hapus, nak tukar dengan hal lain pun tak ada masalah. Sebab di sisi dia lah segala ilmu dan ibu segala kitab. Baik, satu lagi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan juga oleh Syaikhan Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha kataba maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sana." Innallaha ta'ala kataba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menulis maqadirul khalaiq, iaitu qadar-qadar, takdir-takdir setiap makhluk yang Allah cipta, setiap makhluk yang Allah buat, qabla an yakhluqas samawati wal ard. Allah ni dah tulis takdir setiap makhluk yang dia buat sebelum dia ni cipta langit dan bumi lagi. Beza banyak mana, jarak banyak mana, tempoh banyak mana, bi 50,000 sana, sebanyak sejauh 50,000 tahun. Jadi kalaulah hari ini Allah dah tulis takdir-takdir setiap makhluk yang dia nak cipta, 50,000 tahun berselang baru Allah buat langit dan bumi. Jadi takdir kita ni dah ada, iaitu takdir yang tercatat di Lauhil Mahfuz. Baik, itu bab takdir Lauhil Mahfuz, pembahagian yang kedua. Manakala takdir dalam pembahagian yang ketiga sebenarnya menjurus kepada takdir Lauhil Mahfuz, tetapi dikhususkan kepada takdir yang berlaku semasa di rahim ibu. Semasa di rahim ibu itulah bila hari yang ke-40 ditiupkan roh kepada bayi yang dikandung oleh seseorang ibu atau seseorang perempuan. Kemudian Allah mengutuskan malaikat untuk mencatatkan, mentakdirkan 5 perkara terhadap seseorang bayi ataupun terhadap sesuatu yang dikandung oleh seseorang perempuan. Yang pertama ialah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan rezeki yang akan diterimanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah jamin rezeki dia, Allah dah tetap rezeki dia. Maksudnya banyak mana rezeki yang Allah nak bagi pada dia sudah ditakdirkan sewaktu hari yang ke-40. Dari sudut jumlah mana tu tak dapat kita kira, dari sudut jumlah mana tak dapat kita pertikaikan. Tetapi ada hak-hak rezeki yang wajib diterima sepanjang dia hidup. Yang kedua selepas rezeki ialah berkenaan dengan amalan-amalan dia. Bila dia lahir saja, apakah amalan-amalan yang dia akan buat? Sama ada amalan baik ke, sama ada amalan jahat ke? Sama ada amalan dia tu banyak ke, sama ada amalan dia tu sikit? Sama ada banyak hak baik, sikit hak jahat ke? Sama ada banyak hak jahat, sikit hak baik? Yang kedua berkenaan dengan amalan yang dia akan buat. Manakala yang ketiga ialah berkenaan dengan jodoh dia. Dengan jodoh dia dan segala keturunan dia. Dengan wanita mana dia akan berkahwin, dengan perempuan mana dia akan berkahwin. Dia berkahwin tu waktu umur berapa? Dalam ilmu Allah, mungkin dia berkahwin umur 20. Perempuan atau wanita yang dia nak kahwin ni umur 18. Jadi dia akan beranak dengan perempuan ni 7 orang anak, 9 orang anak, 12 orang anak. Kalau 7, 4 lelaki, 3 perempuan, atau 7, 2 perempuan, 5 lelaki, itu semua dah ditentukan.
Manakala yang keempat ialah berkenaan dengan tempat ajal dia. Tempat ajal dia satu, waktu ajal dia satu, sekali dah. Jadi waktu inilah Allah memerintahkan satu malaikat yang dinamakan Malaikatur Rahmat. Waktu nak tiup roh tu, Malaikatur Rahmat diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mencari sebiji pasir sebesar zarrah di mana-mana bumi yang ditentukan oleh Allah untuk diletakkan sekali dengan bayi tersebut. Contoh, kalau Allah arahkan dan Allah takdirkan pasir sebesar zarah tu ambil di bumi Mekah, nanti dimasukkan sekali dengan bayi tersebut, insya-Allah tanah tempat ajal dia, tanah tempat mati dia ialah bumi Mekah. Kalaulah pasir tersebut diambil di bayar lepas, insya-Allah dia akan meninggal di bayar lepas. Itu satu pentafsiran ulama. Satu lagi pentafsiran ulama ialah tempat dia disemadikan. Dia kata yang pertama tu tak betul. Contoh yang pertama, kalau kita ambil di Mekah, mati di Mekah contoh. Tapi yang kedua ni dia berpendapat kalau dia mati di Mekah, tapi keluarga dia bawa balik mayat di Malaysia, tanam di Malaysia sebagai contoh, maksudnya pasir tu dulu bukan di Mekah tapi di Malaysia. Merujuk pasir tu tempat disemadikan mayat, bukan tempat mati Basri. Riwayat pertama kata tempat mati, tanah mana-mana pun tak kisah. Riwayat kedua bukan merujuk tempat mati tapi tempat ditanam dan disemadikan. Kita hari ni wallahu alam lah. Dulu malaikat rahmat ambil tanah mana, pasir mana. Jadi ajal juga demikian, dah ditentukan 20 tahun mungkin, 40 tahun mungkin, 50 tahun mungkin, 60 mungkin. Apa yang pasti bukan 30, sebab umur pun dah 39. Basri umur berapa dah? 29. Maksudnya muda lagi. Confirm 10 dah, confirm 28 dah, 29 hidup lagi.